Kutemukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku. Kurang lebih yang seperti dia, ku harap dalam cintaku. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hola hola buku merah Ibu Baba. Kembali bersiaran dengan vlog kami selepas trip kita ke Medan. Untuk kali ini trip hari pekerja. Kita ada long weekend kat sini, tapi kami tambah lagi 2 hari cuti. So kita ke mana Baba? Kita ke Guangzhou ataupun Guangzhou. Guangzou, betul Lah, lah. depend pada pronunciation dia. Begitu. So kita akan berada di sana 5 hari 4 malam. Flight kita hari ini 1 Mei jam 9 pagi menaiki Malaysia Airlines. Wow. So nantikan entry seterusnya. Kita pergi breakfast dulu. Ayo. Hola hola buku merah Ibu Baba. Alhamdulillah kami selamat mendarat di Baiyun International Airport, Guangzhou. Walaupun ada kelewatan sikit tadi, sejam dalam flight, kena sidai. Sebabkan 5 orang je passenger lambat. Ada 5 passenger tak turn up sekali dengan luggage. So kami tersidai dalam flight selama sejam. Tapi sampai on time lah. Tapi Alhamdulillah flight very smooth. Landing pun smooth. Urusan immigration semua smooth. Selesai. So sekarang kita menuju ke hotel dengan airport transfer. Let's go check it out. Day 1 in Guangzhou. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Ku hanya mencintai dia. Alhamdulillah kita dah dapat kita punya transportation untuk ke hotel. Yang perjalanan kita ke hotel mungkin mengambil masa dalam setengah jam ke 45 minit lah, ikut pada kesesakan lalu lintas. Tapi nampak gaya trafik macam smooth. Kan Bapa? Kita juga tak sangka kita dapat kenderaan yang memuaskan. Very nice. Sangat memuaskan. Selesa. Sesuai dengan harga lah. Sesuai dengan harga. So kalau korang nak book, boleh dekat mana Bapa? Kita book dekat Klook je. Senang untuk dapatkan. Nanti boleh dapatkan link Klook tu dekat channel. Jangan lupa subscribe, follow, like, share Buku Merah Ibu Baba. So segala link yang kita orang guna untuk trip ni, korang boleh check it out dekat situ. Right? Let's go. Hola Buku Merah Ibu Baba. Kita dah check in untuk tidur 4 malam di Guangzhou. Kita bermalam di hotel Liu Hua Hotel. So kita akan bermalam untuk 4 hari lah di sini. Kita jangkakan tempat ni macam jauh daripada Central. Tapi tadi bila sampai kiri kanan wholesale market dia. Oh my god.
Semua walking distance je di sini. Oh, okay, distance. Dia macam dekat betul-betul central. Kiri kanan tu semua mall, wholesale market. So nantikan kita punya kegilaan. Baik. Jom kita review bilik pula. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Okay, hi, we are come back. So sekarang kita tadi dah refreshing, kita rehat sekejap, rest setelah 4 jam dalam flight. So sekarang ni kita nak ke mana, Baba? Kita nak ke Beijing Road. Darfur Temple. Kita nak tengok kat situ dikatakan tempat Muslim food ataupun halal mat banyak dekat situ. So kita try explore untuk first day santai-santai ni. Kita tengok apa yang ada dekat sana. Sebab yang berdekatan dengan kita ni mungkin last-last sikit kan. Sebab kalau tengok sekeliling ni, tengok sekeliling, nampak tak? Dipenuhi dengan mall-mall dan juga wholesale center market. So kita akan explore mungkin hari ketiga, keempat itulah last day tu sebelum kita fly balik. So kita pergi yang ke Beijing Road dulu untuk kita explore halal food dan juga halal mat di sana. Untuk ke Beijing Road, dia ada 2 alternatif untuk ke sana. Pertama, dia galakkan naik metro. To be untuk lebih cepat, murah. Tapi sebab kita macam first time ni, kita macam blur-blur. Kita gunakan option 2. Kita menaiki apa? Kita menaiki Abang Didi. So kita sekarang tunggu Didi lah. Didi ni seumpama Grab lah dekat kalau kita dekat Malaysia tu seumpama Grab lah. So kita try. Memang nampak ada jam sikit dekat roundabout ni, macam ada jam sikit tapi not so cram macam dekat Hong Kong, macam dekat Jakarta. Tidaklah semacet di sana lah. So nampak sebab kat sini jalan struktur jalan dia sangat-sangat teratur, kemas, bersih. Okay, so kita menantikan Didi. Dalam Didi dia kata tak boleh record sebab dia orang sebab dia ada terms and conditions dia. Kita tak boleh record sebab dalam Didi tu sendiri dia ada recording video yang diorang sedang bertugas. Kira diorang diperhatikan lah. So tak apa, kita tunggu sekejap. Nanti kita dah sampai, kita terus ke Beijing Road. Check it out. Hola Buku Merah Ibu Baba kembali bersiaran. Kita sambung vlog kita hari ini di Beijing Road, Guangzhou. So sekarang kami berada di salah satu tempat yang agak menarik juga, iaitu Darfur Temple. So di sepanjang Beijing Road ni memang banyak mall, memang banyak tarikan dan juga orang kata shopping complex, mall. Daripada sekecil-kecil shop lot sehinggalah ke mall yang gah macam belakang you all ni. Pusing? Nampak tak? So beginilah keadaan 1 Mei. Katanya di sini juga ada public holiday tapi saya tak pasti public apa.
ramai orang, terlalu ramai. So lepas daripada ni kita dah dapat satu tarikan, kita cuba cari makanan halal. Katanya dekat Beijing Road ni banyak makanan halal. So kita nak cuba cari santai-santai je malam ni. So jom kita explore halal food. Okey, kita sampai kedai makan di Beijing Loom. Setelah pusing setengah jam, padahal di belakang ni je. Kita pusing. Inilah kedai makan yang selalu dah recommend dalam kawan-kawan TikTok kita. Boleh lah kita try dalam. Kita dah kepenatan untuk hari pertama di Guangzhou. Tapi kita main kawasan-kawasan sini je lah. Setelah pusing setengah hari kot. Cover Beijing Road. Lepas tu tadi ingat nak pergi tengok cari jam. Sekali tutup lah dia punya mall tu. Jadi rasanya kita pergi esok. Dalam tutup, nampak tak? Terjebak juga. Memang tak betul. Kita tunggu. Ada 3 hari je. Apa kata jadi kat sini? So untuk vlog Guangzhou day 1 is done. Tapi damage yang done is ini je lah. Sebab kita pergi pun dah lewat. Sebab operational hours dekat sini dia sampai ada 6.30, ada pukul 7, ada pukul 9. Dia tak sama. So kedai banyak tutup cepat. So dia kena pergi awal lah sebenarnya. Okay Abah? Okay. Let's go. Jumpa besok pagi. Hai, selamat pagi. Hari kedua di Guangzhou. Hari ni kita akan pusing-pusing still lagi di kawasan area Guangzhou. Tapi hari ni pagi ni saya bersiaran masih lagi di kawasan hotel lah, hotel kami yang berada di Liuhao Hotel. So saya share lah sikit pemandangan di kawasan hotel kita. Memang sport center lah untuk cari wholesale barang-barang, termasuk fashion, ada kosmetik, ada pakaian lelaki, perempuan, semua kawasan ni je. Cuma kedai mana, mall mana yang kita nak explore belum tahu je. Sebab kita pun nak Kedah, first time kat sini. Kita tunggukan next. Assalamualaikum dan good morning. Hari ini vlog day 2 Guangzhou, bersiaran daripada Yuzhu Park. Kita ada kat sini ada apa Baba? Ada 5 statues. Dan kita akan menaiki. Pada mula saya dah macam alamak risaunya. Bukit dia sangat tinggi ya. So apa pun ada kemudahan disediakan, iaitu ada dua jenis, satu bagi, satu lagi yang bagi yang kita boleh pandu sendiri. Tapi manakala kita tak ada nombor telefon China, so kita tak boleh nak rent benda tu. So kita akan naik yang public punya bagi, 10 yuan, 20 yuan pergi balik, bersamaan dengan 1 yuan dalam RM5 lah. Lebih kurang RM5. Sehala. So pergi balik 20 yuan untuk bagi public ni. Sebab kalau tengok kat sini bukit dia sangat tinggi Sangat tinggi sebab dia park kan, taman. So kita
naik bagilah. So, kita boleh cut time untuk pergi tempat lain pula. Alright? Adios. Hola Buku Merah Ibu Bapa sekarang berada di Yew Park, di mana adanya 5 statues ni. Kami ingatkan 5 statues ada 5 statues, rupanya 5 statues ada 5 ekor kambing ni. Setelah mengarungi tangga dan juga tangga dah. boleh tahan lah sebab kat sini orang-orang dia suka berjalan agaknya. So, tangga tadi agak tinggi dan mencabar sebab dia cerun. Sangat Tapi alhamdulillah saya selamat sampai ke 5 statues Yew Park. Jom lepas ni kita cari lunch pula. Alhamdulillah kita sampai satu lagi kedai makan makanan Muslim halal di area Guangzhou ni. Agak susah juga lah nak cari tadi, bukan susah tu apa. Kita punya map bagi kedai lain. Actually kedai tu dulu popular, viral juga. Tiba-tiba dah tutup kedai tu. Dan satu lagi masalah kat sini, Google Maps dia tak sync dengan jalan dekat sini. Maknanya kita Google lain, dia keluar lain. So memang Google Map memang totally tak boleh guna. Betul. So kita guna AirMap. Bila guna AirMap, dan satu lagi cara, bila buka Alipay tu, bila kita nak book Didi tu, kita type halal restaurant. So dia akan keluar a few and tengoklah select mana yang dekat ataupun mana yang you all punya preference. Macam dekat sekitar jalan yang kita orang makan ni, a few, memang banyak sangat halal food. Tapi saya tak tahu street apa ni. Kena semak balik Didi booking tadi Bapa. Nampaknya kat sini ni more to Turkish. Apa tadi? Chinese, Southern Chinese lah. Bukan yang bukan Chinese tu, Not dia Chinese punya. Turkish, apa ni? Apa benda tadi? Lumenan, benda-benda lah. Pakistan. Dia Middle East punya restaurant lah. More to Middle East restaurant. Tapi kita kat sini kan, so kita choose untuk makan Chinese dekat food lah. Chinese Muslim food jugalah. One of the Didi, apa ni, on the top of Didi punya carian tu lah. So kita just enjoy lah. Makanan dia lebih kurang je. Yang semalam pun dimsum dia. Tapi portion dimsum tu, kadang-kadang kalau kat sana dimsum dia bukan dimsum, dumpling, sorry. Biasanya 4 ketul, 5 ketul. Kat sini dia serve sekali 10, dalam 20 ketul ada kot satu plate tu. So macam ada orang tak makan, ada orang makan kan. So kalau order banyak, satu plate pun macam membazir. So tak apalah, kat sini portion dia makan agak besar walaupun orang dia kecil-kecil. So kita just enjoy. Tunggukan apa yang kita akan order je lagi ya. Okay, bye. Hola Buku Merah Ibu Bapa kini berada di Canton Tower setelah
melepasi beberapa gate demi sekeping tiket setiap seorang. Akhirnya, nasib baik kami beli awal di Klook. Nanti check dekat channel YouTube kita orang. Berdirinya tegak kami di sini setelah menaiki tangga berliku-liku dengan menaiki lift 108 tingkat Bersamaan dengan 433 meter. dari aras laut. So sekarang kita berada di 460 meter dari aras laut untuk menaiki bubble tram belakang ni. Dia ada panggil Ferris wheel, dia ada panggil bubble tram. So ini adalah must visit. So kami usahakan sedaya upaya walaupun penuh ranjau liku dia untuk kita naik bubble tram belakang ni. So Baba, Saya boleh tak larat sebenarnya. Bertangga-tangga. so kita nantikan untuk satu pemandangan di seluruh bandar Guangzhou dengan menaiki bubble tram. So kami ambil package Combo 3. combo 3 in 1, 4 in 1. Alamak, ada assistant pula. So ini combo-combo yang kita ambil. Kalau kita Google Translate, dia ada Ferris wheel, observation deck. Observation deck dia kita tak pergi lagi. Tengok nanti sana, kalau dah penat, just yang penting kita nak naik bubble tram. Mengah-mengah. Ibu cakap. Baba dah tak bercakap tu. Okey. Nantikan pemandangan yang kita nantikan seluruh bandar Guangzhou. Check it out. Hola Buku Merah Ibu Bapa kini bersiaran sekali lagi bersambung menggunakan kita naik apa ni Baba? Bubble tram Elias Ferris wheel di Canton Tower Guangzhou. Menunggu agak lama juga tapi tidaklah terlalu lama sebab benda tu bergerak dengan pantas. Jadinya sekarang ni kami berada di atas 480 meter dari aras laut menaiki bubble tram ni. Sebenarnya gayat ni tapi bercakap jugalah. Ke sebelah saya ni dah gayat dia tak bercakap. So agak seronok. It's okay. Agak seronok. Kita ada dengan warga negara mainland juga. Dia satu bubble ni up to 6 persons, 450 kg. Siap cakap Pak Terima. Maknanya kita orang tak berat lagi lah. So dia akan keliling ni, ride dia dalam 20 minit mengelilingi Canton Tower dan juga seluruh bandar Guangzhou. Kalau kita nampak rezeki kami dapat naik jam 7.39 ni. Waktu Guangzhou dengan Malaysia tak jauh lari ya. Waktu dia sama, tak ada beza jam. So kita dapat nikmati pemandangan waktu malam, the river cruise, jambatan and so on. This is Guangzhou. Enjoy. Penat. Macam mana hari kedua kita? Agak-agaknya The reality versus the expectation versus reality. Okay lah, kita dah tamat hari kedua hari ni. Seharian di kita mula dengan park tadi pagi. Lepas tu kita ke Sun Yat-sen punya Memorial Hall dan
Kita lunch dekat one of the Muslim restaurant, tapi saya tak ingat sebab Xiaobi Street. Kat situ memang banyak Muslim food. Dan lepas daripada lunch tu kita terus ke Canton Tower. Nasib baik kita orang awal. Unexpected crowd. Unexpected crowd. Memang terlalu ramai. Tak boleh nak cakap. Dia rasanya kaki ni dah tak pijak bumi dah. Bertahan. Mata pada layu dengan keadaan trafik yang hari ni agak teruk. Trafik yang agak dah terasa macam dekat Jakarta rasanya. Tak apalah, jomlah kita rehatkan diri. Good night. Hidupku kurang lebih yang seperti dia. Ku harap dalam cintaku